Amirul ada. Dia kan semuanya rare kan. Jadi hari tu dia tak ada lawannya. So pengurusan jenazah Ustaz Berjaya semua dah maklum. Sebelum pergi lebih lanjut berkaitan dengan slide ataupun penerangan ni, mari kita sama-sama kenalkan diri dulu. Kan gelaran ni pun raya sikit. Okey. So dah sebenarnya setahun sekali je saya datang sini untuk handle berkaitan dengan pengurusan jenazah. Siapa yang pernah jadi jenazah? Siapa yang pernah jadi apa? Siapa yang pernah ikuti dekat masjid ke surau ke? Tak ada? Tak juga. Pelajar YouTube ke TikTok? Tak juga. Siapa yang dari keluarga yang meninggal dunia? Tak ada juga. Tahu dia? Dia baca dalam hati kan tenang je. Itu sekarang. Alhamdulillah. Maknanya kata anak ni ada kesedaran. Siapa yang tolong sembahyangkan jenazah bapa? Okey. Kedua pula, siapa yang tolong untuk uruskan semasa diturunkan di bawah liang lahat tu? Muhaimin pula. So, masing-masing dia ada dia punya tugas. Itu adalah keberkatan dan sangat-sangat beruntung. Jadi bila ada kematian, orang yang menguruskan tu dia akan cari ada tak ahli keluarga nak tolong mandikan atau senyap semua. Rupin tak semua. Ada tak ahli keluarga yang nak bercakap sepatah dua selepas kita selesaikan solat jenazah ni? Kau dah dia nak minta maaf ke ataupun nak minta bantuan ke dan sebagainya. Senyap je semua. Maknanya kata kita tak selesai lagi melaksanakan tanggungjawab menjadi anak yang mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Faham tak? So janganlah cakap tak apa, saya bukannya ustaz, saya tak perlu pun nak tolong. Tak boleh. Itu kena ada daripada sekarang mindset. Bila berlakunya kematian di kalangan ahli keluarga, abang kita contoh, lagi siapa? Pakcik kita, ahli keluarga kita, sesiapa saja, kita ada inisiatif untuk membantu. Itu the best, bagus. Okay. So, yang keempat-empat tak pernah langsung ya? Tak pernah. So, ini baru pertama kali. Okay. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasai mati. Bukan manusia mati. Kau sembelih lembu, mati dah dia. Kita makan. Lagi apa? Hatta benda-benda makhluk, benda-benda kecil, semut sekalipun, serta yang mati dan mereka berada di padang mahsyar, tidak, tapi bernyawa. Binatang pun akan bantu kita. Kucing kita bela, kita jaga, bagi dia makan, buat ihsan, dia akan bagi bantuan sebab sifat ihsan kita. Apalagilah manusia, betul tak? So kita dengan kawan kita tak pun pandang diri kita lah. Semua dah teratur umur berapa tahun. Itu bukan syarat gila, etika dan sebagainya. Tidak. Bukanlah syarat mati mesti tua, muda pun ramai. Ada budak yang umur 15 tahun dah dialisis setiap bulan, setiap minggu kena pergi ke pusat dialisis Shah Alam, bawa IED. So mana kata kalian jagalah, kita sama-sama jaga kesihatan. Sebab bukan kita dapat pun sarapan tak semua makan. Betul. Kita pun tak dapatlah tak dapatlah nampak ganjaran tu secara depan mata. Tapi dari akhirat nanti barulah nampak. Oh, beruntunglah amsyar yang datang dalam majlis untuk memberikan penerangan tentang urusan jenazah. So kita tahulah step by step bila ada kematian apa yang kita kena buat. Faham tak? Jangan bila ada berlaku kematian di kalangan keluarga, kita pun tak tahu nak buat apa. Nak buat laporan polis pun tak buat, nak pergi hubungi masjid pun tak buat, nak refer ke hospital pun kita tak buat. Sekarang kita polong kan. Sakaratul maut. Jika seseorang yang terlihat sedang menghadapi kematian, setiap Muslim yang lain disunahkan melakukan hal-hal yang berikut. Apa hal-halnya?
Itu yang pertama. Mengingatkan dan juga membacakan ucapan La ilaha illallah. Okey, sebut sama-sama. La ilaha illallah. Kita sebut La ilaha illallah ataupun Allah, Allah. Itu sekurang-kurangnya. Paling bagus La ilaha illallah. Inni kuntu minaz zalimin. Apa ayat dia? Sekiranya membacanya sebanyak 40 kali ketika mana sakit. Banyakkan zikir ni. Kita pergi hospital, jumpa ahli keluarga kita yang sedang tenang, yang sedang nazak, kita bacakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walaupun dia tak sebut, kita ajar sikit, ajar. Kita suruh dia zikir dalam hati. Sekiranya membaca sebanyak 40 kali ketika sakit lalu meninggal dunia, maka akan diberikan pahala seperti pahala seorang yang mati syahid dunia. Bukan diampunkan dosa-dosa. Kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, terutama surah Yasin. Surah Yasin tujuan paling utama adalah dibaca semasa sakaratul maut. Nampak? Sebab tu kalau ada orang yang dah atuk ke, maksudnya dia dah macam sakit, tenat, nak memudahkan roh keluar daripada badan, banyakkan baca surah Yasin. Orang yang nak meninggal dunia siapa pernah? Tak pernah lagi kan? Orang yang bakal meninggal dunia, orang yang nazak, dia akan digambarkan ada seorang yang paling dia sayang, iblis yang datang menyerupai orang yang dia paling sayang. Apa dia buat? Nak, ni ada bekas saya ni, kau kehausan sangat dia. Saat yang paling kritikal, yang paling dahsyat adalah semasa sakaratul maut. Kemudian dibagi ni, kalau kau nak ni, percayalah bahawasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Dialah yang sepatutnya kita kembali. Ini adalah masa yang genting untuk kau selamat nanti di syurga. Sewaktu tu iman yang tak kuat, tak bersama kanan kiri yang jaga dia, maka dikhawatiri dia akan terpengaruh dan dia terucapkan benda-benda yang tak elok. Sebab tu banyakkan doa Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Apa maksudnya? Ya Allah, akhirkanlah, tamatkanlah hidup aku pada sebaik-baik bihusnil khatimah, sebaik-baik penutup, dan juga pengakhiran tadi jangan dalam keadaan yang seburuk-buruk keadaannya. Wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tapi siapakah orang yang tahu tarikh kematian dia? Siapa tahu? Tak tahu dia. Ada jawapan, ada kursi, ada kursi, ada apa? Kaki kita nak tekan sikit betul, so boleh dah bergerak. So boleh untuk kita letakkan, urutkan kita punya pada anggota-anggota kita ni, tak perlu sikit. Ataupun kita letak sesuatu yang berat dekat tak perlu apa, letak apa kat yang tak perlu dia. Tertutup lepas ni, menghadapkan jenazah itu ke arah kiblat, menutup keseluruhan tubuhnya, menanggalkan pakaiannya asal dan memakai pakaian yang lain yang sesuai, gantikan dengan kain batik ke, kain pelikat ke, kain batik ke, baju adas ke, sebagainya. Keempat, mengebumikan. So, apabila kita dah niatkan mandikan dia, kita dah wudukkan dia, bagi orang yang hidup mencium dia, contoh suami mencium mayat isteri dia, wuduk orang yang mati tu, orang meninggal tak batal, tapi wuduk orang yang hidup batal. Kan suami isteri batal wuduk kan? Kalau dibalik lain lah. Sebab tu jaranglah orang luar ni nak mencium-cium. Mandikan, kafan dan solatkan, maka dia mendapat satu qirat. Dan jika dihadiri ke tanah pengubur sehingga ke penguburan, bahaginya pada 2 qirat. Berapa 2 qirat itu? Nabi SAW menjawab, seperti 2 buah gunung yang besar pahalanya. Banyak tak? Kena berapa-berapa. Baca sama-sama ya. Pengurusan jenazah,
Suara sikit. Dua, mengafatkan jenazah. Yang pernah buat. Okey, nombor satu, mandikan. Pernah tak? Anyone? No, tak pernah. Kedua, mengafatkan. Tolong kafankan. Pernah tak? Nah, 6, 7, 8. Oh, semua. Hafiz lah. Suara kita rasa pun penuh. Jangan risau. Bukannya bila dia letakkan tangan, habis dah. Nanti ni kan. Boleh dah balik awal tak? Okay. Menyebarkan jenazah. Yang keempat, mengebumikan jenazah. Pernah tak? Siapa pernah? Pernah kan? Ada ayat tu meninggal. Ni, tolong kat bawah tu lah. Tolong turunkan kan. Bukan kebumikan. Kalau dia jadi tukang gali, job orang tukang gali tu habislah. So ada tukang gali yang akan uruskan tukang gali. Bukan penggali kubur. Betul tak? Rumah. Sebab itu Ustaz tengah bagi soalan kuis ni. Berapakah tempoh dia? Lebih kurang 14-10 minit. Makna kata 7 tahun. So kita umum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Selawat semasa tahiyat akhir baca. Allahu Akbar. Doa kepada si mati. Allahumma fidnahu warhamhu. 3 kali sekurang-kurangnya. Keempat, Allahu Akbar. Doa kepada orang-orang Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah selawat. Takbir ketiga, doa si mati. Allahumma fidnahu warhamhu. Kita tengok bahan-bahannya. Emas. Semua boleh pakai. Semua bangun. Semua. Biar dia pakai. Jangan. Ya, baik. Dia terjatuh. Baik, kami boleh balik. Sir, bagi aku. Tak ada. Tak ada. Tadi pun tak nak meninggal. Bawa. Tak ada kau berapa? Bagian leader kita. Soman kata, dia pegang sarung tangan ni, dia akan nanti tekan perut untuk bersihkan najis. Lepas tu dia akan tolong, ni nak handle untuk urut-urutkan badan bawah kain tu. Kalau ni pembantu, tukang jeruskan air. Yang ni tukang sediakan macam ada air kapur barus ke, air sabun ke, macam tu. Yang ni untuk bantu setiap 3 orang yang perlukan. Okay. Apa dia? Bahasa tu. Okay, dah sedia dah? Okay, boleh balik. Balik job. Kita mandi biasa. Kita biasa buat mana macam mana? Basuh kepala kita sampai badan. Kemudian kita basuh, bersihkan dulu. Guna sabun, betul tak? Sabun untuk bersihkan apa-apa kotoran. Kemudian telinga semua tu kita akan buat pada permulaan. Dan waktu ni belum lagi niat. Okey. Boleh? Orang siapa boleh? Tutup. Siapkan air. Tutup ya. Sekejap. Okey. Basuh juga. Dalam air tu tak silap. Okey. Sakit. Sampai kat atas. Orang pun boleh. Tegak dia. Kejap. Okey. Orang dia tak bisa. Mandi ke dia. Okey. Tolong untuk basuhkan badan-badan dia. Atau kotoran yang ada. Okey, gosok-gosok badan. Gosok tu. Ni tekan dengan perut dia supaya hilangkan baki-baki najis. Seorang lagi tolong tengok cek-cek betul ada darah ke, ada benda-benda tu. Banyak. Jangan. Okey, tekan dan basuh daripada bawah. Saya tak takut ni orang ni. Boleh guna apa nama ni? Bawah. Air masuk. Baik. Yang seterusnya kita akan ketua. Sudah. Lihadzal mayyiti lillahi ta'ala.
sahaja aku sama-sama boleh. Satu dua, sahaja aku mandikan mayat lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Prosedur yang pertama tu guna air ini dah bersih kan? Air bidan ada. Ni. Okey, ni apa function dia? Kalau ada benda-benda yang melekat, daki-daki atau darah ke, benda-benda yang susah untuk hilang, kita boleh gosok. Kadang-kadang ada setengahnya yang mungkin berkatu yang boleh hilangkan. Okey, ni letak dekat tu. Rendam. Okey. Okey, ini dah selesai niat. Makna kata kita mulakan dengan apa? Dengan basuhan pertama untuk alirkan air ke seluruh tubuh badan. Okey. Kita guna satu je. Ikut keperluan lah. Biasa 1, 3 atau 5. Itu satu je syarat dia. Gosok daripada bawah cuba. Bersihkan daripada bawah. Ngalirkan pulang. Takut. Baik. Okey dah. Dah bersih dah. Ni. Pertama, tadi sabun kita gunakan pertama satu balti ni ataupun satu basuhan dengan air daun bidara. Yang kedua barulah air kapur barus. Okey. Gunakan air apa ni? Kain. Ada kain lain, tentu. Kita tutup daripada atas sampai bawah, kita alirkan daripada atas sampai bawah. Seluruh muka. Kalau nak lebih, kalau kita rasa tak ada kain, kalau kita nak lebih kuat kapur barus sebab dia boleh mengelakkan daripada serangga datang dekat ke mayat. Kapur barus dia bagus macam tu. Dia boleh kulit ni untuk bertahan lama sikit sebelum dikebumikan. Okey, kita pun letakkan air kapur barus ni pada seluruh tubuh badan dia. Muka tak enak. Okey, badan daripada muka sampailah ke belakang. 3 kali sebelah kanan. Ini macam kita mandi wajib. 3 kali sebelah kanan. Okey. Bersihkan, gosok. Seorang lagi selat pada bulu dan bulu badan dia. Untuk digosok-gosok. Pada dia. Okey. Dia kali dah gosok. Belakang kita gosok. Lepas tu, bila kita buat, kita ambil air tadi. Sebab kita niat tu, seorang dia akan, kalau tak ada keperluan, tak perlu pegang. Tapi biasanya perlulah sebab dia nak urut pada benda-benda tadi. Kemudian, buat apa lagi? Air yang pertama yang terakhir, bilas keseluruhan semua. Okey. Basuh daripada kepala sampai ke badan dia. Okey. Ni dah bersih lah. Mana kata ketua cakap okey dah bersih, najis pun tak ada, kotoran pun dah hilang. Kita wudukan. Semua orang akan pegang air tu untuk wudukan muka dia. Semasa dia basuh muka, kita pun niat nawaitu doa di hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Sahaja aku wudukan ke atas mayat lelaki ini kerana Allah Ta'ala. Okey, wuduk. Muka saja. Jangan ampun. Sekali pun boleh, 3 kali bagus. Kalau jenazah sekali orang cepat dia sekali saja. Pasti sekali berperan step kedua, kita basuh, kita mulakan niat mandi untuk semati. Saja memandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Macam mandi wajib, ke kanan, ke kiri 3 kali, bersihkan seluruh badan, gosok mana yang berlipat, rambut-rambut, ketiak, celah-celah perut dan sebagainya. Kemudian step ketiga, kita bukan si mandi. Okey, betul. Orang lain banyak. Apa dia? Okey, kita punya ukuran tadi adalah mengikut potongan ukuran badan seperti
Okey, ya. Tadi mana jat yang kat luar? Okey. Okey. Ni boleh lubang dalam sini senang. Ini kan terus buktikan. Tak masuk kan? Kita pakaian pertama adalah pakaian untuk kita jadikan pakaian semati. Okey, buka. Sebab dia nak masuk balik ke atas sini. Sini kan? Kita daripada atas ke bawah. Kita jadikan dia seolah-olah seperti dia punya tilam lah. Gunting. Gunting kita nak simple je kan. Ini boleh letak daun air mawar kan? Air mawar. Ni yang kita buat kan? Air mawar yang botol tu. Okey dah. Sampai jenazah. Jenazah kita balik dulu baru orang nak angkat. Okey. Okey, siapa tolong bantu? 3 orang. Pada okey. Jangan. Betul-betul macam angkat mayat ni. Penuh macam angkat baby. Diam je. Biar orang lain buat. Angkat dia berapa lama letak orang sana? Mungkin kasarnya. Okey. Kepala masukkan kat lubang. Masukkan dekat lubang tu. Ya. Letakkan pada anggota sujud dia. Dahi semua. Tangan. Betul, kaki. Ingat yang anggota sujud bukan? Betul, sendi je lah. Ini memang sama ikat terus. Bagusnya satu roll ni. Tak ni baju ni. Okey, lipat. Tarik. Okey. Sabar. Ini boleh tak naik sikit lubang jauh mana tu? Di jenazah tu pelan-pelan naik sampai atas. Angkat tu. Okey, atas ni. Atas ni. Ada apa boleh nanti? Tidak. Gelap. Banyak menafas kan? Kalau real baru tutup. Mana punya? Bisa lepas kepala mana? Betul dah tadi kita kat bawah. Mana tadi? Ikut anggaran ni je, tak payah jarak-jarak sangat. Kain ni kena angkat atas situ satu. Macam mana mayat ni? Allah berat. Busuk pula. Berat mayat ni. Terus. Okey, nanti dulu. Letak kain dulu sabar-sabar. Aku cuba dongkan dia ni. Ya, kan tadi first kita tak ada air mawar. Lepas tu apa? Kita mulakan ikan daripada pertama ni. Ni bahu dulu. Sebab masa kita nak letak kat yang lahat, atas tu adalah yang kan kiri kita kan ada. Mula-mula ikat macam biasa. Pada dia luar. Pada okey dah. Siapa seorang imam? Pada lelaki sebelah kepada. Kalau perempuan baru pinggang, okey.
depan. Okey. Depan tu? Okey, ikut. Kita baca sama-sama boleh? Kalau hari ini kita bergembira dengan kain yang mahal, baju yang mahal, tapi bila kita dah terbujur kaku, maka disitulah tempat yang di depan kita ni ada jenazah seorang lelaki. So, imam kena bagi tahu. Kena bagi tahu kepada yang lain. Mungkin yang lain ada yang baru sampai, ada yang datang. Itulah kaedah solat ni. Kita baca sama usolli. Boleh? Nah, usolli sunnatul janazah ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Lepas tu baru kita niat dalam hati semasa Allah Akbar tadi, Allahu Akbar, sahaja aku solat sunat jenazah lelaki ini 4 takbir makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 7 kali. Sekurang-kurang 3 kali, sebaiknya 7 kali. Sebab kita tak baca doa yang panjang kan. Jawab kali tak? Baca apa? Doa kepada orang-orang Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal fid dunya hasanah wa fil akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Sebelah kanan. Assalamualaikum bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Apa? Ke atas lelaki nama yang kita sebut. Sajaku surah jenazah baik. Ke atas Muhammad Amin bin Abdullah Fatakbir kerana Allah. So kita boleh niat sajaku surah jenazah baik sebagaimana niatkan oleh imam, Fatakbir kerana Allah, makmum kerana Allah. Boleh. Sajaku solat jenazah seperti yang diniatkan imam, makmum kerana Allah pun boleh. Kan? So satu rumah, satu kotak atau satu kit jenazah kena ada. Jadi bila dia melintaslah, lalu dan sebagainya, itu ada semangat daripada izin dan berbagi syarat. Aku ada lagi dan aku perlukan waris seterusnya. Mungkin ada yang wafat disimpan di dompet, kemudian ada pakai kandung dan ada di dunia air. Jadi ada lama ni dia ada sebati kat kita. Dia dah sebati nak lepaskan kan? Nak pisahkan walaupun orang tu dah meninggal pun dia berasa. Sebab dia perlu. So kita minta supaya pengunjung kita dalam keadaan yang baik, dalam usaha yang baik, dalam keadaan ada yang mendoakan, kawan-kawan yang mendoakan, anak-anak kita mendoakan, keluarga kita yang mendoakan, semua tu bagus. So sebenarnya untuk 4